Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dari Hanfi. Saya dari Star TV. Majlis Khatam Al-Quran telah berjaya diadakan pada 28 November 2025 Jumaat bertempat di Dewan Seri Bintang. Majlis ini melibatkan penyertaan murid-murid serta guru-guru sebagai usaha menyemaikan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalangan warga sekolah. Baca Al-Quran merupakan satu ibadah yang sangat dituntut dalam agama Islam. Semua umat Islam amat digalakkan untuk khatam Al-Quran paling tidak sekali dalam seumur hidup mereka. Majlis dimulakan dengan bacaan Al-Quran secara beramai-ramai yang dipimpin oleh Ustaz Mustaqim, diikuti dengan acara khatam Al-Quran dan penyampaian cenderamata kepada para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nur Munirah binti Muhammad Junaid, sebagai guru bahasa Arab di Sekolah Jalan Bintang, merangkap juga penyelaras khatam untuk tahun 2025. Okey, jadi untuk tahun ini program khatam kita antara tahun yang lepas, tahun ni lebih ramai murid yang berjaya mencapai khatam. Alhamdulillah. Jadi untuk tahun ini seramai 53 orang murid dan ada dari tahun 1 dan juga tahun 3 yang berjaya khatam tahun ini. Mencapai ke tahap ini, ustazah semua telah bertungkus lumus lah dari awal tahun. Kami ada buat camp untuk membaca Al-Quran setiap hari Selasa petang, untuk memantapkan lagi bacaan anak-anak ini supaya mereka dapat khatam Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Okey, jadi memang objektif utama adalah untuk menggalakkan pembacaan dan penghayatan Al-Quran secara berterusan dalam kalangan murid. Dan juga program khatam ini adalah untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada murid yang berjaya menghatamkan Al-Quran. Impak program ini untuk meningkatkan lagi motivasi dan komitmen murid untuk terus membaca Al-Quran, bina lagi keyakinan supaya dalam kalangan murid Islam ni kita perlu tahu membaca Al-Quran dan juga untuk mewujudkan budaya amalan membaca Al-Quran dalam kalangan murid-murid kita semua. Okey. Jadi secara keseluruhannya, alhamdulillah program ini berjalan dengan baik, mendapat sambutan yang baik dari ibu bapa. Bunga telur pun banyak, alhamdulillah. Memang ibu bapa sangat memberi kerjasama, makanan potluck dan sebagainya, dan juga bantuan daripada latihan di rumah pun dari ibu bapa pun ada, alhamdulillah. Dan sebab itu majlis berjalan dengan lancar. Jadi saya berharap anak-anak semua dapat latih lagi lah diri. Yang belum mencapai khatam tu boleh usaha lagi, dan insyaAllah tahun depan lebih ramai lagi yang akan khatam Al-Quran, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini bukan sahaja mengukuhkan penguasaan bacaan Al-Quran, malah membentukkan sasiah murid ke arah insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Diharapkan agar program seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang
demi melahirkan generasi yang berilmu, bahala mulia dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran. Selaras dengan tema Al-Quran Nanti Jiwaku. Sekian dari kami, Star TV. Facts, not fiction.